Waalaikumsalam. Mana kerja rumah kamu? Kerja rumah saya pergi bercuti, cikgu. Bercuti ke? Pergi mana? Pergi dalam beg. Tapi tak siap. Kerja rumah tak boleh bercuti tanpa kebenaran cikgu. Kerja rumah tak boleh bercuti. BM tak boleh, BI tak boleh, semua tak boleh. Baik, cikgu. Saya akan habiskan kerja rumah saya lepas ni. Bagaimana tu? Jam saya rosak, pengawas. Macam mana ni, pengawas? Jam rosak? Jam awak rosak juga ke? Tak, saya ikut dia sebab saya tak nak dia lewat sorang-sorang. Ewa, setiap kawan nampak tapi peraturan tetap peraturan. Bagi saya nama dan kelas. Saya Anas dari kelas 6 nakal. Awak pula? Nama saya Pablo dari kelas 6 nakal. Pablo 6 nakal. Jom ikut cikgu disiplin. Cikgu, boleh tak kita jalan perlahan sikit? Kenapa? Biarlah keberanian saya jalan dulu. Saya jalan di belakang. No. Keberanian tak lambat macam kamu datang ke sekolah. Jom, cepat sikit. Waalaikumsalam. Masuklah. Mak, ayah, inilah guru disiplin. Salam. Saya duduk. Kami ada rekod. Nora selalu datang lewat. Masalah dia ya? Ya ampun. Ni macam ni, cikgu. Anak saya asyik main phone je dekat rumah. Sebab tu dia asyik bangun lewat. Oh. Saya janji perkara ni takkan berulang lagi. No more phone. Kawan-kawan murid yang Janganlah laju-laju. murid yang Berdisiplin, bertanggungjawab dan jujur akan akan menjadi insan yang berjaya. Cuba sikit. Kawan-kawan, murid yang berdisiplin, bertanggungjawab dan jujur akan menjadi insan yang berjaya. Kawan-kawan, murid yang berdisiplin, bertanggungjawab dan jujur akan menjadi insan yang berjaya. Kawan-kawan, murid yang berdisiplin, bertanggungjawab dan jujur akan menjadi insan yang berjaya.